Ini Tia buat video bukan kerana Tia marah, tapi Tia nak luahkan rasa kecewa dan as a mom Tia perlu bersuara. Jadi ingat lagi saat perjalanan Tia ke London selama 2 minggu, follow untuk Kasyaf bekerja, dan di perjalanan 2 minggu tu Tia juga berkongsi macam mana Tia boleh handle my milk dan juga mengepam untuk nak pastikan insyaAllah Tia full breastfeeding for my baby yang berumur 5 bulan. Menguras emosi, menguras tenaga, fikiran, masa dan semua. Tia sanggup untuk beli ice box, ice pack kerana Tia tahu inilah cara untuk Tia nak kekalkan my breast milk sentiasa beku ketika nanti dalam perjalanan balik daripada London ke Kuala Lumpur. Allah, susu ni akan keep beku dalam penerbangan kurang 15 jam. Kalau lebih, dia akan mencair, which is rusak lah. Dah masuk flight, alhamdulillah aman. Dan ketika Tia turun, the staff daripada airlines tersebut bagi tahu yang bag Tia ditinggalkan di London, which is ikut the next flight. Ya, tak ada lah. Kak, betul Kak? Satu lagi, mana tadi? Ini sekali dengan isi. Dua-dua tak ada ke? Dua-dua. Mistake dua-dua tak nombor. Macam mana Kak? Saya tak boleh kan dalam tu ada breast milk saya dan banyak Kak. Saya dah bekukan. Kenapa Tia berdiam selama berminggu? Buat je sebaik as airlines. Apa tanggungjawab mereka? Apa mereka tawarkan? Tak sebanding dengan apa perjuangan penat lelah kita as a mom. Mereka menawarkan access lounge untuk Tia. Dia bagi Tia itu tak berkait langsung dengan apa perjuangan Tia. Tia adalah manusia biasa. Tia hanya seorang ibu yang berusaha nak berikan anaknya yang terbaik. Video ni Tia buat juga untuk yang tengok. Please support breastfeed mom. Itu sahaja daripada Tia. Thank you so much atas doa-doanya. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Saya dah buat my best dan saya juga bagi peluang kepada airlines untuk bertanggungjawab. Saya tak perlu your access lounge. Hai.